Mengiringi 2 ekor rusa angsa menuju ke apa nama? Pahat Great. Sekarang ni berada di persimpangan traffic light Legong ya. Dekat dalam setengah jam lagi boleh sampai. Hijau mana? Ji, apa nama kedai ni Tanduk Rusa? Singgah makan tengah hari ya. Kat Tanduk Rusa. Dapat telur itik dengan apa nama? Parut lembu. Budak-budak ni keleleh. Isi minyak dulu di Petron Great. Kita dah mula masuk jalan kampung ya. Nak pergi ke Pahat Hill. Jalannya masih cantik elok ya. Masih ada tile. Jam 2 ya, kita sampai di Pahat Hill Campsite. Pandangan gunung-gunung di sekitarnya. Jadi tapak kita ini adalah 4, 3, 2. Itu adalah tapak bawah ya. Kita pasang kemah fly chick dulu ya. Sudah. Pahat di campsite. Kemah dah pasang. Semua dah siap. Adik dan kembang ambil tapak sendiri di seberang pusu belah sana ya. Agaknya dalam 50 meter daripada kita orang di sini. Okey, dapur dah siap, kemah dah siap, power plug dah siap untuk lampu dan juga masak. Di sini disediakan juga punca elektrik ya. Meja siap, rice cooker dah siap. Tengah nak masak nasi ya. Kita masak nasi dulu. Sekarang baru kita masak lauk-lauk ya. Jadi inilah lebih kurang pandangan di Pahat Hill Great Perak ya. Angin dia agak kuat ya. Sebelah ni ada lagi kemah-kemah lagi. Tak tahu apa dah tak siap lagi ya. Kemah ke apa pasal flash ni. Angin kuat ya. Alhamdulillah. Ini petang ya, jam 3 petang di sekitar campsite ya. Nak pergi cuci-cuci. Ini kita 3 buah kereta ini. Sebuah itu Morgan Toyota, sebuah Harrier dan 2 buah Answer ya. Harrier Answer, 2 ekor Answer dan 1 binatang, 1 serigala. Okey. Inilah tapak-tapak. Nombor berapa tadi? 2, 3, 4 ya. Di Pahat Hill Campsite. Ini adalah tangki air ya. Pembekalan air untuk mandi dan sebagainya ya. Duduk. Terdapatlah juga tempat cuci-cuci, nak basuh-basuh sinki ya. 2 tandas ya. 2 buah tandas.
Untuk side ini je lah. Side bawah ada tanah lagi. Satu cangkung dan satu duduk ya. Dah petang ya. Dah mula keluar barang-barang untuk makan malam ni, dinner. Masak kampung dia lah. Kami nombor 2, nombor 3 Cik Mat Razi dan Cik Nosyid nombor 4. View-nya memang view bukit lah ya. Ini kemah dia. Dia dah masak lah. Ayam crispy. Ada bila nak jual burger lapar burger ni. Ya, untuk menu makan malam ini dah ada nasi putih ya, dah siap masak. Nampaknya kerang ada, kerang rebus, ikan singgang, kita ada jengkol, dan kita ada sayur-sayur telur. Tadi ini menu kampung malam ni. Kita masak menu kampung. Ada ulam ulam budu ada agak sebelah jiran kita. Senja ya, bukan 6 lebih. Matahari dah mula jatuh. Boleh lihat di timur sana, barat hari dah mula jatuh. Nampak melihat sunset ya. Sebelah dua gunung ya. Gunung embriaga y nos acerca. Cada giro un sueño que el alma beca. En cada beat solo hay una meta. Que bailes conmigo esta samba completa. Tus manos en las mías, mares en tormenta. Brisas que entrechocan como tinta en menta. El latido del tambor nos enfrenta. Y la noche promete coreografías sueltas, bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. Ngopi malam-malam ya. Kacang ada. Ni ada kawan-kawan kita. Biskut ada? Oh, biskut ada nak ya. Semua ada. Ni kawan-kawan lah, geng-geng. Geng-geng answer ni. Cikgu Nosyid ada. Tuan Haji. Apa nama? Mat Razi semua ada. Inilah kehidupan otak-otak di Perak ini. Inilah kemah kami malam ini. Di dalam kemah lampu. Terlepas ngopi dengan kawan-kawan sebelah. Budak 2 orang ni masih lagi apa nama? Buat Maggi ya. Tak boleh tidur tak makan Maggi. Ni mak dia. Tu. Ya. Good morning kawan-kawan. Pahat Hill Camp, Great Perak. Background 2 biji gunung. Tidur nyaman di sini. Cuaca dalam 18 darjah.
Pagi ni ada nasi lemak, ya. Ada telur goreng, ada sarden, ya. Ada telur, ya. Walaupun kita duduk dalam hutan, tak apa nak makan. Kita tetap juga. Pahat Hi Campsite. Dua gunung. Gunung apa je? Gunung belakang? Di Gunung Korwa apa nama? Gunung Kendrun dan Corona, ya, di belakang tu. Angsa tengah kemas untuk pulang ke destinasi masing-masing. Ini angsa kedua. Itu juga. Selamat tinggal Pahat Hi. Sehingga jumpa lagi di lain pertemuan. Terima kasih. Terima kasih.